Walaupun tak cukup bahan tapi nampak memang sedap lah. Ayam kalio. Jom kita tengok bahan-bahannya. Ni ada ayam. Ni ada cili kisar 4 atau 5 sudu makan. Air asam jawa sedikit. Setengah kotak santan kara. Tambah air. Kotak kecil ya. Ni serbuk kunyit ya. Ni bahan untuk kisar ya. Bawang besar 2 biji. Halia setengah inci. Itu ada buah keras 2 biji. Bawang putih 3 biji ya. Ada sedikit daun limau purut ya. Kita nak kisar bahannya ya. Bawang putih, halia dan buah keras ya. Buah keras ya. Halia. Bawang putih. Ni dah siap dikisar ya. Ditumis tanpa minyak ya. Masukkan cili kisar 4 sudu makan tadi tu. Air sedikit. Kunyit ya. Dimasak hingga kering sedikit ya. Tunggu mendidih. Rajin-rajinlah mengacaunya. Kita masukkan daun limau ya. Tunggu sedikit kering lagi. Okey, dah kering dan pecah minyak ya. Masukkan ayam. Gaulkan rata ayam dengan bahan-bahan tadi tu ya. Biarkan sekejap ya. Air ayam tu pun dah keluar ya. Ayam tu dah mengecut sikit, dia keluar air ya. Air asam jawa. Santan ya. Kita tambah air ya. Ada baki lagi. Air tadi ya. Kau rata. Masukkan gula ya. Garam. Serbuk rasa. Kita tutup. Tunggu mendidih, tunggu ayam masak ya. Kuah itu jangan kering sangat ya. Boleh kita rasa kurang garam. Assalamualaikum. Sahabat-sahabat semua, para sahabat semua sehat selalu, dimurahkan rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Tu apa tengah masak ayam ya. Dah nak masak dah pun. Tunggu rasa lagi sekali je. Okay, bye-bye.